Bayangkan awak adalah seorang ahli fizik. Dan awak sebagai seorang fizisis, awak nak keluarkan law awak sendiri atau rule awak sendiri, or another equation original daripada awak. So sekarang ni, let's say ada Rafiqa's law. Rafiqa's law cakap A is equal to B plus C. So saya yang keluarkan equation ni. Dan bila saya dah keluarkan equation ni, obviously saya nak share lah kan dengan satu dunia. Tapi sebelum saya boleh share dengan orang, apa yang saya kena buat untuk check balik equation saya ni betul ke tak? Salah satu benda yang saya boleh buat adalah saya boleh buat dimensional analysis ke atas equation ni untuk check sama ada dimension of A is equal to dimension of B and C. Kalau dimension diorang ni sama, barulah betul equation saya ni, atau saya boleh cakap dia adalah dimensionally correct. Kalau dimension diorang tak sama, then dia adalah dimensionally incorrect dan sepatutnya B tak boleh tambah dengan C. Selain daripada buat dimensional analysis, saya juga boleh check saya punya equation ni melalui eksperimen. So saya kena buat eksperimen untuk test sama ada equation ni valid ke tak. Untuk kali ni kita nak fokus untuk buat dimensional analysis. Untuk buat dimensional analysis ni, awak just perlu buat dimension on the left hand side and right hand side of the equation, and then compare sama ada diorang sama ke tak. Ni contoh equation, kita ada F equal to mv square over r square, and then this is our left hand side, this is our right hand side. Untuk buat dimension ke atas left hand side, dan awak kena pastikan awak punya quantity tu duduk dalam square bracket, and then first ni awak kena kira guna formula dia, which is M kali dengan A, and then awak letak square bracket untuk buat dimension ke atas dia. M akan bagi awak capital M, and then acceleration, dimension dia adalah LT minus 2. Kalau awak tak ingat dimension for acceleration, dan awak kena buat asing A adalah sama dengan delta V over T. Dah dapat left hand side, kita buat right hand side pula. Untuk buat dimension ke atas right hand side, first tulis dulu formula dia, mv square over r square, and then letak square bracket dekat setiap huruf. Awak akan dapat capital M, V is LT minus 1, and then jangan lupa squarekan dia, divide by R. R is the radius, which is length, jadi awak akan dapat L juga, lepas tu square. Okay, lepas tu awak kembangkan square ni, ML square T minus 2, divide by L square, and then awak boleh cancelkan L square ke atas dengan bawah. So last untuk right hand side awak akan dapat LT minus 2. Kat sini awak boleh nampak dimension on the left hand side and right hand side is not the same. Jadi diorang adalah dimensionally incorrect. So equation ni adalah dimensionally incorrect, jadi salah. So ada tak equation bentuk macam ni tapi sebenarnya dia dimensionally correct? Equation ni kalau nak bagi dia dimensionally correct, kita boleh tengok kepada equation dia yang sebenar, iaitu equation centripetal force. So ini adalah equation centripetal force. Kalau awak cuba buat left hand side right hand side dia, untuk left hand side awak akan dapat sama macam tadi, iaitu MLT minus 2. Untuk right hand side dia pula, awak akan dapat MLT minus 2 juga, sebab kita cuma bahagi dengan L sahaja kat sini. So last dapat MLT minus 2, which means that dimension on the left hand side is the same as dimension on right hand side. Jadi awak boleh tulis conclusion dia, sama ada awak tulis dimension on F is equal to dimension on mv square over r, ataupun dimension on left hand side is the same as dimension on right hand side, and then the conclusion is that the equation is dimensionally correct or homogeneous. Awak kena tulis balik conclusion dalam bentuk macam ni. Kalau awak buat dimensional analysis kepada semua equation yang diberikan dalam list of formula tu, awak akan dapati semua equation tu adalah dimensionally correct.